Jadi bila keadaan macam ni, dia tak bocor tau. Tapi bila kita bawa kereta dia, kita naik bonggol ke, kita bawa laju ke, belakang tu rasa macam ni kereta, duk joget. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni tolong dengar baik-baik ya. Okey, hari ni saya nak pesan sikit kepada siapa yang nak restore undercarriage. Undercarriage kereta tu nak tukar part barang bawah, terutamanya absorber. Absorber belakang. Bukan absorber depan, absorber belakang. Sebab saya dapat kes ni 2-3 kali. Jadi alang-alang hari ni saya ada satu Toyota Vios ni. Ni kat depan saya ni, dia pun buat full undercarriage. Okay, jadi kat sini saya nak tunjuk satu benda. Okay, ni absorber belakang dia. Sorry saya duduk senang sikit. Okay, absorber belakang dia ni dah mati. Sebenarnya bukan mati, dah lembik. Nampak? Dah lembik. Nampak jelas tak naik dah. Jadi bila keadaan macam ni, dia tak bocor tau. Tapi bila kita bawa kereta dia, kita naik bonggol ke, kita bawa laju ke, belakang tu rasa macam ni kereta, duk joget. Lebih kurang lah. Okay, jadi kat sini, apa yang saya nak pesan adalah, bila kita nak ganti dia, ini ramai orang terkena. Bila nak ganti absorber belakang, ramai orang buat apa? Buat sambil lewa. Buat pilihan sambil lewa. Apa maksud sambil lewa? Kadang-kadang mereka tengok harga. Tengok harga paling murah, mereka tukar. Tengok harga part yang paling murah, mereka pilih yang paling murah. Saya tak kata yang paling murah tak boleh pakai. Kat sini saya nak terangkan. Okay. Kat sini saya ada satu yang original. Jadi yang original ni, apa beza yang original dengan yang agak murah tu sebenarnya dari segi stiffness dia ni. Dari segi kekuatan dia ni. Dari segi rebound dia balik ni. Okey, biasanya yang original ni kita panggil padu lah. Kita panggil mantap atau kita panggil agak keras. Jadi biasanya yang murah tu agak lembut berbanding yang ori. Yang ori ni dia agak keras. Jadi bila dia agak keras, bila dia rebound, dia lebih tegap. Kalau yang lembik tu, bila dia rebound dia macam macam tu, melantum-lantum, goyang-goyang. Kadang-kadang sampai orang belakang ni, penumpang belakang ni pening, muntah. Jadi kat sini saya nak pesan untuk absorber belakang, kalau boleh cari yang paling, kalau taklah paling keras, yang lebih kurang yang ori. Sebab tu saya selalu showkan brand Kayaba Atra RS lah. Kalau tak ada, boleh ambil yang ni, yang heavy duty. Tapi heavy duty pun ada yang lembut juga. Kena tengok betul-betul lah. Saya nak bagi tahu apa brand tu pun susah juga. Sebab kena tengok. Tapi biasanya kalau tak ada yang heavy duty, saya akan showkan yang original lah. Ni yang original. Nampak tak? Original ni memang kalau dia rebound, memang steady. Nampak? Dia keras. Saya nak tekan pun memang agak susah. Tapi tengok. So bila dia rebound, nampak dia rebound. Contoh rebound macam ni. Kita boleh rasa dia tegak. Bila dia tegak, itu yang kita bawa steady. Bila kita bawa kereta tu, dia selesa. Kat sini. Faham Jadi siapa yang dah tukar absorber tu, dah tukar absorber tapi ada masalah, lepas tukar, lembut lah. Bila cornering tu rasa nak melayang. Bila bawa laju tu rasa macam, macam bumping-bumping sikit macam tu. Macam lembut macam tu. Itu sebenarnya sebab pemilihan absorber yang tak tepat. Kalau dah kaki bawa laju tu, kalau dah kaki layan corner tu, kenalah pilih yang lebih padu dan lebih tegak benda ni, absorber belakang ni. Jadi ingat, absorber belakang nak tukar, jangan tukar, orang kata apa, pilih yang sesuai. Tapi kalau setakat hantar anak pergi sekolah, ambil anak balik sekolah, pergi pasar, itu boleh pakai yang paling murah. Jangan bimbang, tak ada masalah. Tapi kalau dah pergi long distance, bawa family, ada penumpang, ada load, ada berat, ada muatan, tolong pilih yang original ataupun yang heavy duty. Barulah dia lagi satu, dia lambat rosak. So, kalau siapa yang ada masalah yang sama, dah buat macam-macam tak jumpa punca, boleh bawa kereta datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ni settle.